belakang saya, Encik Hassan bin Nazaruddin. Kami akan membentangkan projek inovasi kami iaitu jam jadual berkala. Tanpa banyak masa, saya serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan pembinaan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mira. Dalam mengajar topik tingkatan 4 iaitu tajuk jiring dan bahan satu topik jadual berkala, kami menghadapi masalah yang pertama. Yang pertama dalam mencari pelajar dalam menentukan, yang pertama kumpulan dan kala sesuatu unsur, yang kedua nombor proton, nombor nukleon dan bilangan neutron, serta yang ketiga cas bagi sesuatu unsur. Jadi permasalahan ini timbul di mana apabila diberikan latihan dalam kaji ujian pura, pelajar gagal menjawabnya. Maka permasalahan ini menjadi fokus kajian kami dan kami telah menggunakan dam jadual berkala bagi mengatasi masalah ini, iaitu yang pertama untuk menentukan kala dan kumpulan sesuatu unsur, mengira nombor proton, nombor nukleon dan bilangan neutron serta cas unsur. Jadi selepas penggunaan inovasi di dalam diri kami, alhamdulillah terdapat peningkatan yang agak mendadak. Jadi kami akan terangkan tentang objektif objektif bagi projek inovasi ini, iaitu yang pertama adalah untuk seperti mana yang dikaji oleh guru meningkatkan nilai GPA Matematika Sains SPM, dan objektif khusus adalah bagi guru-guru di kami untuk meningkatkan kualiti pendidik kami dengan membayakan R&D. Yang kedua adalah untuk menyemai budaya inovasi di kalangan guru. Seterusnya mereka bentuk satu alat permainan yang dapat membantu pelajar mempelajari jadual berkala. Yang pentingnya faham dan seronok. Okey, dan yang akhir sekali mewujudkan sesi PDP yang menyeronokkan sidang hadirin, sidang juri yang ada di dekat sana Tugas sasaran kami adalah selama 10 orang pelajar tingkatan 5 di Musina. Jadi pelajaran ini telah dipelajari semasa tingkatan 4. Jadi dah lama ditinggalkan. Jadi kami membuatkan ujian pra terhadap 6 orang pelajar lelaki dan 4 orang pelajar perempuan Pelaksanaan kajian ini melibatkan analisis tinjauan masalah berdasarkan soal 3D, berdasarkan ujian pra, latihan. Seterusnya kami berbincang bagaimana mengatasi masalah ini dan kami telah mewujudkan inovasi iaitu jadual berkala. Seterusnya kami melakukan UDP dengan jam jadual berkala dan melakukan ujian kurs. Seterusnya melakukan sesi refleksi. Bahan-bahan yang digunakan untuk penghasilan inovasi ini adalah yang pertama, kotak-kotak telefon terpakai ataupun sebarang kotak tak terpakai bagi mengisi bahan. Yang kedua adalah kad, dadu, buah dadu di sini ada dadu, okey, buah dam. Seterusnya kita ada plastik laminate untuk melaminatkan kertas. Seterusnya adalah tas ufor. Baik. Ini adalah dam jadual berkala yang kita akan hasilkan Okey, dan kami akan menunjukkan bagaimana dam jadual berkala ini berfungsi. Okey, kitnya mempunyai pertama kad formula. Ini adalah kad formula. Okey, kad formula yang akan digunakan oleh setiap pelajar. Yang kedua adalah papan dam jadual berkala. Seterusnya adalah kad soalan. Okey, kemudian kita ada kad penalti dan ada buah dam dan juga dadu. Okey, kami akan tunjukkan bagaimana permainan ini digunakan. Yang pertama, permainan ini dimainkan dalam berpasangan iaitu seorang pemain dan seorang lagi adalah pihak lawan. Okey, pemain pertama sekali akan membaling dadu. Okey, apabila dadu telah dibalingkan, pemain akan menggerakkan buah dam pada papan. Okay, next. Seterusnya, selepas menggerakkan buah dadu, next. Okey, pihak lawan akan membacakan soalan pada kad soalan yang disediakan sini. Saya akan demonstrasi sekali lagi. Seterusnya, pemain akan melengkapkan maklumat pada kad jawapan. Okey, kad formula. Next. Okey, pihak lawan akan menyemak pemain jika betul 2 markah akan diberikan pada papan markah bermagnet. Okey, papan markah bermagnet. Nah, ini ada contoh papan markah bermagnet Apabila betul 2 markah akan diberikan. 2 markah sehingga pelajar tersebut jawab semua soalan mendapat markah yang tertinggi. Next. Dan jika pelajar menjawab soalan salah, mereka akan mencabut kad denda Okey. Next. Okey, saya akan tunjukkan permainan jadual berkala. Saya akan balikkan dadu. Okey, contohnya saya membalikkan dadu. Okey, di papan dam jadual berkala ini terdapat kala iaitu melintang,
manakala menegak adalah mewakili kumpulan. Next. Okey, contohnya buah dadu menunjukkan aksara 2, angka 2 ya. Jadi pemain akan menggerakkan buah dadu mengikut nombor yang disediakan 1, 2. Next. Okey, seterusnya apabila buah dadu ini telah digerakkan, terdapat nombor yang terpapar di sini. Nombor yang terpapar ini adalah mewakili nombor proton. Pelajar, okey, kita lihat di sini ya. Berdasarkan kad formula di sini diberikan skala melintang manakala kumpulan menegak. Okey, kita lihat semula contoh. Okey, jadi nombor 2, pelajar yang dapat lihat menegak kumpulan 18 manakala melintang skala 1. Jadi dia akan melengkapkan pada kad formula. Okey, skala 1 kumpulan 18. Nombor proton adalah berdasarkan pada buah dam yang diletakkan sebelah tadi. Maka seterusnya pihak lawan akan membacakan elektron dan nombor nukleon. Puan Amira, berapakah elektronnya? Bacakan. Untuk 2. Okey, elektron yang 3. Elektron 3. Okey. Jadi pihak lawan akan membacakan elektron 3 dan nombor nukleonnya 4. Maka pemain akan mengira mengikut formula berikan, iaitu neutron adalah bersamaan dengan nombor nukleon tolak dengan proton, B tolak A. Jadi 4 tolak 2 bersamaan dengan 2. Jadi dia dapat menentukan bilangan neutron yang betul. Seterusnya pelajar juga akan diberi penaitan ya, bahawa nombor nukleon adalah bersamaan dengan proton tambah neutron. Jadi pelajar telah dapat membuat perkaitan di sini. Nombor nukleon apabila diberikan persamaan sebelum ni, formula, pelajar acap kali terlupa. Jadi apabila bermain, mereka akan melihat wajaran, bagaimana aku dapat 4? Oh, rupanya proton tambah neutron dapat 4. Okey, seterusnya cas. Cas di sini berdasarkan kad formula diberikan 3 jenis cas. Cas positif jika bilangan proton melebihi elektron, cas negatif jika elektron melebihi proton, dan neutral elektron sama dengan proton. Jadi dilihat pada kad formula. Proton 2, elektron 3. Yang lebih adalah elektron. Maka pelajar akan memasukkan jawapannya pada golongan cas negatif. Okey, ini contoh yang pertama. Saya akan bagikan contoh yang kedua. Okey. Iaitu skala nombor 25 ya, ini nombor 25. Okey, nombor 25. Okay, kita lihat kat sini nombor 25 seperti dipaparkan di sini. Okey, 25 adalah skala yang keempat. Okey, kumpulan ke-7. Okey, seterusnya proton tadi seperti mana yang kita nampak sana adalah 25. Okey, seterusnya kawan saya akan bacakan elektron. Elektron sebanyak 27. 27. Ada nukleon adalah 55. Jadi dia akan menolakkan nukleon tolak proton, mendapat neutron 30, dan terlihat jasnya elektron melebihi proton. Sekali lagi berjas negatif. Okey. Sidang Mulia Hakim sekalian, kita lihat jika pemain dengan pihak lawan akan membandingkan keputusan. Jika terdapat perbezaan, maka pemain itu dapat salah dan dikenaki untuk mencaburkan denda. Ini adalah gambar-gambar semasa aktiviti dimainkan. Dan sesi dam ini juga sesuai menggunakan semasa relief ya. Saya masuk ke kelas-kelas, saya menggunakan dam ini bersama rakan saya. Next. Okey, sesi aktiviti guru di dalam kelas menggunakan dam yellow color. Okey, bahan yang digunakan kosnya adalah sebanyak RM10.40 ya. Tapi kepada membeli plastik dan ini dan juga buah dam dan juga. Next. Okey, kebersamaan inovasi di mana terdapat peningkatan yang mendadak ya, daripada pelajar yang asalnya semua gagal mendapat 100% grade A ya. Lihat graf yang diberikan di mana 9 orang mendapat A+, manakala seorang mendapat A. Ya, daripada asalnya semua gagal G, maka bawah 40. Okey, baik. Inovasi ini telah disebarluaskan ya, bukan sahaja di sekolah. Pertama, kami telah berkongsi inovasi ini dengan guru-guru panitia sains daerah dan Kuala Telugu. Okey, seterusnya dengan pengetua dan juga rakan-rakan sepelandia kami. Jadi
Buktinya bahawa dalam jadual berkala dapat membantu guru dalam mengajar topik jadual berkala dengan mudah dan menyeronokkan. Jadi